2 tambah 1. 3. 3 tambah 2. 5. 6 tambah 6. 6 tambah 6. 6 tambah 6. Ah! Sini kejap, tembak tayar ni. Jadi korang dekat sini dia ada macam-macam bau tau. So jangan risau. Bayangkan masak pakai Thermomix lah. Baru senang. Ni macam resepi. Anak-anak mesti suka ni. Guys, kejap. Ayah kita call. Ya. Atuk. Ni, ayah nak bagi tahu ni. Ayah nak tahu ni kita raya tema raya klasik. Klasik? Klasik, Maksud ayah macam mana tu? Alah, aku orang fikirlah sendiri. Baik, ya. Wow, macam tu je dia letak Pakai apa klasik? Cari kat mana? Yang penting, Thermomix ni kena bawa balik kampung. Ayah. Tiap-tiap tahun raya, ayahlah yang akan selalu bagi tema. Ada je idea dia tahu. Tahun ni, tema ayah terpaling klasik. Takkan kau tak balik raya ni? Itulah, last minute banyak benda masuk. Ni pun baru balik pada time visit. Raya pula tu, diorang nak hantar saya overseas ni, meeting. Tak apalah. Tapi raya keempat saya balik tau. Nak rasa dua-dua legend atuk tu. Okey, kita salam semua. InsyaAllah. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah sampai. Apa? Nak tengok rumah kampung. Sampai dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dengan ayah. Dah tengok ayah tak? Ayah. Nah, Pergi salam atuk dulu. Saya nak pergi tu salam atuk dulu. Go. Kejap. Semua. Cakap hai dekat viewers. Hai. Kita orang balik kampung. Tok handsome. Halo guys, kita dah kembali. So macam mana? Cantik tak kampung I ni? Masa I dulu-dulu kat I suka lari-lari dekat tepi-tepi ni, main sawah. Lekat? Takkanlah lekat, tadi baru pakai wifi lah. Atuk Handsome 007, kenapa tak ada internet ni? Papa, tak ada cat. Kenapa pula ni? Inilah dia Thermomix. Apa pakai dapur-dapur gas macam ni? Selamat Hari Raya. Maaf dipinta mencuci hari dosa. Ibu, kenapa tak ada air ni? Tak ada air? Bang, tak ada air ni, bang! Ada elektrik. Tak ada air. 10 hari tau. Macam mana nak raya? Alah, kita rayalah macam dulu-dulu. Ni ada juadah untuk buka puasa malam ni. Orang rumah saya masak lebih. Alhamdulillah. Saya dah tunggu dekat depan tau. Yang pergi mana-mana? Cepatlah abang. Kenapa lama sangat tu? Sabarlah Sarah. Jangan pergi mana-mana tau. Cepatlah abang. Saya takut ni. Bermulalah hari-hari kami terpaksa sambut raya macam dulu-dulu. Jangan salah faham tau. Bukan kami tak suka. Tapi sekarang ni zaman dah moden lah ya.
Sejuk tau mandi perigi tu. Bergelap, tidur dengan pelita. Panas, nyamuk. Tak sanggup. Dah kenapa pula termenung ni? Tu. Pancit. Dah, kau pergi pekanjap. Beli bateri. Nak pergi dengan apa, ayah? Pancit tu. Tu pancit, tu tidak. Akai ni lah basikal elok lagi ni. Rizal naik basikal. Dah lupa ke? Wah, ya. Hai, baik-baik. Dah macam badut aku tengok. Terdengar suara takbir. Datuk Azizul Haji Awang. Mama Cut. Ya. Ya. Assalamualaikum. Macam mana kedai bila ada elektrik pula ni? Pakai genset. Apa dia? Pakai genset. Faham? Tengah hari buta. Cari bateri. Aku kalau tahu awal-awal ajak dah ayah raya dekat KL je. Senang. Lela pun sebenarnya kan dah tak tahu nak buat apa dah. Tak boleh nak buat live. Lela bukan apa. Lela kesian tau dekat fans-fans Lela tu. Tak dapat nak tengok Lela buat Get Ready With Me pagi raya ataupun makeup tutorial. Kesian diorang tau. Okey. Kalau semua setuju, esok saya kejut ayah. Raya je dengan kita dekat KL. Setuju? Setuju? Korang tahu tak? Kita semua dah sepakat setuju nak bawa ayah raya kat KL tau. Hehehe. Tak sempat nak bertindak. Ayah dah mula dulu. Rizal! Laila! Wati! Buat apa kat atas tu? Banyak kerja kat bawah ni. Yalah ya. Kalau buat kuah kacang kan ya, masuk semua bahan-bahan kat Thermomix tu senang. Semua dah boleh settle dah. Sekejap je daripada nak menumbuk ni. Kenapa tak guna Thermomix? Macam mana dah kalau elektrik tak ada? Tahu pun. Tumbuklah kacang tu. Tok, ni macam mana nak tahu dah masak ke belum? Nak tahu? Dah masak ke belum kat dalam tu? Macam mana? Rasa. Main-mainlah tu ni. Ayah! Jadi, dah siap. Jadi apa tu? Ketupat lah. Itu bukan ketupat, itu putat. La ilaha illallah anak dara ni. Setiap detik penuh makna. Setiap sudut kampung menyimpan pelbagai kenangan. Biarpun serba kekurangan, tak ada itu, tak cukup ini. Tapi saat erat macam inilah yang bawakan 1000 peringatan. Ibu, jomlah main. Ingat masa kecil-kecil dulu. Main tepi sawah, mandi bendang. Mak kejar suruh balik. Ayah gelakkan je tengok kita orang. Rindunya. Lela sedih lah bang. Sebab tahun ni tak dapat nak tengok orang pengumur raya tu pakai baju kelapa. Yalah. Apa nak kecoh-kecoh ni? Kita boleh dengar pengumuman raya melalui radio ni ha. Walaupun dah tua macam ayah, masih berfungsi lagi. Jom, kita duduk, main dengar. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada... Kenapa pula? Alah, tapi dia tak cakap pun dia pakai baju kelapa. Mana dia cakap? Yang penting apa? Esok raya. Bising lah, diam. Ish. Ayah, elektrik dah ada. Ayah dah ada.
Okey. Nanti kita buat live. Ayah mana? Ayah. Dah macam dalam filem lah. Ini bau betul klasik. Apa salahkah aku pakai baju ini? Ini baju kebangsaan tau. Utang baju aku mana, Pak? Adalah. Ha. Nak tak? Terima kasih, Pakku. Handsome lah Atok ni. Mestilah. Amboi ayah, bukan main lama lagi berangan dekat situ Berangan tu free. Ni. Ayah nak beritahu sesuatu ni. Kau tahu tak? Ayah sengaja matikan elektrik. Lah. Jadi Atuk prank kita orang lah. Bukan prank lah. Atuk cuma nak kamu semua rasa macam dulu-dulu. Apa akulah klasik. Yelah. Masa Atuk kecil dulu, TV tak ada, handphone tak ada. Yang ada cuma gelak ketawa, sembang-sembang, kumpul ramai-ramai. Itulah kenangan yang takkan hilang. Kita tak pernah lupa, ya. Riza dengan Laila sentiasa ingat kenangan kita masa dulu. Apa sedih-sedih ni? Kalau tak ada elektrik, rumah ni ada solar panel. Sejak bila? Yalah, tahu tak? Kata bumbung siapa nampak? Abang mesti dah tahu lama kan tak bagi tahu Lela? Sia-sia je air mata ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Waalaikumsalam. Seorang aja? Ada ni. Kami datang nak beraya. Ramainya. Mai. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Allah, tak sangka kita boleh beraya sama-sama lagi ya. Siapa tu Ibu? Itu best friend Atuk. Lihat. Oh, handsome-nya. Kita makan dulu. Silakan. Belok. Jangan malu. Ni kuah kacang ni. Budak-budak ni 3 hari kena prank dengan saya. Saya tutup elektrik, mandi pergi, tidur tak ada kipas, bergelap pakai pelita aja. Baru rasa dia. Tak salah tu kan. Inilah pengalaman yang kita lalui dulu. Ini menyebabkan kita dapat menghargai apa yang kita ada pada masa kini. Ya, betul tu. Tamat. Inilah kisah raya Laila. Dalam dunia yang semakin moden, jangan lupa nilai tradisi, jangan lupa erti sebuah keluarga. Raya bukan tentang apa yang kita ada, tapi siapa yang kita ada. Tak salah kita melalui untuk kita lebih menghargai. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin.